kita menjala. Hei, apa ni? Menung aja ni. Ha? Aku tengah fikir nak cuba cari kerja kat tempat lain. Mungkin Kuala Lumpur. Aku fikir kalau kita terus tinggal di kampung ni, sampai ketua nasib kita begini. Kau tengok, ramai orang kampung dah pindah ke tempat lain. Habis dengan kelulusan sekolah rendah yang kita ada ni, siapa nak bagi kita kerja? Kau ni lagi-lagi cerita makan gaji. Kalau kita boleh berdikari, apa peduli itu semua? Tuhan bukan sekadar memberi kita tubuh badan, tapi dibekalkan dengan bakat. Yang perlu kita berusaha lah. Maksud kau? Aku kan boleh main gitar. Suara aku kan lebih sedap dari suara kau. Perasan. Hei, kalau betul-betul, aku boleh jadi penyanyi terkenal tau. Merepek lah. Kau ingat senang nak jadi penyanyi? Bukan begitu. Maksud aku, apa kata kalau kita mengadu nasib di ibu kota? Untuk sabut, timbul. Untuk batu, tenggelam. Yang tenggelam tu kurang sedap dengar. Oi! Tengah bincang apa tu? Tapi keluarga kita bagaimana? Apa nak dibimbangkan? Kita ke kota nak bernasib. Rezeki yang kita cari di sana nanti, kita hantar sikit ke kampung. Oi, kau orang bincang apa ni? Abby ngajak kita ke kota. Kota mana? Kota baru? Bukan ke sana lah. Maksud dia ke Kuala Lumpur. Oh, sebutlah KL.